Hai guys, welcome back to Nia Ismail Channel, di mana tempat yang tak terancang menjadi kota. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. Okay guys. Okay guys, so kenapa sebenarnya video ni adalah video yang sangat-sangat random yang saya nak buat pada hari ni. Sebab memang tak dirancang langsung, memang betul-betul tak dirancang. Sebab apa? Kalau korang perasan, saya sebenarnya dah lama dah tak post video, betul tak? Mesti tak ada orang perasan kan, sebab saya kan tak ada peminat lagi. Anyway, that's not the problem. The problem right now is, okay, video ni sebenarnya video explanation apa terjadi pada diri saya. Begitu. Kalau korang perasan, saya dah lama dah tak post video memasak, betul tak? Sedangkan video memasak itu adalah one of the main product in my channel. Sama juga dengan story seat belt. Tapi last week saya dah buat. Cuma this week, I tak buat dah story seat belt. Sebab apa? Because of course, I'm a very, 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 very busy woman. I have a lot of things to do. I have a lot of things to think. Gitu. Jadi, saya nak jauhkan diri saya daripada kamera. Okay? Saya nak jauhkan diri daripada kamera. Dan juga saya nak jauhkan diri saya daripada editing lah. Sebab, so pada mula-mula saya start balik buat YouTube ni, sebenarnya saya macam terlalu excited kot. Saya terlalu excited nak start balik tapi saya tak ada planning yang betul. So, and then tu satu. Second, saya ni minat buat video tapi saya tak minat editing sebenarnya. So, that's why kalau korang nampak saya punya video-video sebelum ni, dia in terms of editing, dia agak kurang sikit. Kan? Betul tak? Baik korang jujur. Betul kan? Video saya nampak membosankan kan? Sebenarnya kan? So, saya kalau in terms of editing ni sebenarnya saya kurang. Saya memang tak pandai sangat editing. Satu. Second, saya tak kreatif. Orang yang minat-minat editing ni selalunya orang yang kreatif. Saya tak kreatif pun. So, tapi saya cuba. Saya cuba buat buat video memasak, saya edit sendiri, buat video podcast saya edit sendiri. But in the end, still hasil view dia memang kurang lah. Dan banyak jugalah orang bagi tahu video saya macam ni. Saya terima je teguran orang, saya tak kisah. Tapi itulah, saya try untuk improvekan diri saya, tapi walaupun saya dah try untuk improvekan diri saya, tapi hasil dia tetap macam tu. Sebab saya rasa macam I'm lack of creativity. Idea saya banyak untuk record video. Tapi saya tak ada idea ataupun saya tak ada skills untuk saya edit video. Jadi benda tu sebenarnya agak membuat mood saya macam down sikit lah untuk teruskan journey saya sebagai seorang YouTuber. Gitu. Tapi jujur lah. Saya memang minat sebenarnya buat vlog, buat video. Tapi itulah, macam saya kata tadi, saya tak ada, saya susah cakap. Kita ni tak ada skill kan nak edit video. So, itu je lah. Saya pernah terfikir nak ambil editor, tapi saya rasa macam saya income YouTube pun belum ada lagi. Macam mana saya nak upah orang untuk edit video gitu. So, kita nak bayar editor tak ada duit. Ini tak ada duit. Semualah tak ada duit. Okay, itu je lah. Itu je salah satu reason kenapa saya tak buat video. Yang kedua, saya sebenarnya tengah mencapai target saya tapi nampaknya target saya gagal. Dan target saya iaitu adalah, kalau korang dah tengok video azam tahun 2026 saya pernah berazam saya nak kuruskan badan sebelum saya convocation. Betul tak? Yang dah pernah tengok video tu mesti dia tahu apa yang saya try nak masukkan. Okay. Sebenarnya convocation saya untuk diploma is this month. Bulan Jun. 24 Jun. Tetapi saya gagal. Saya gagal untuk kecilkan badan saya. Sebab kalau korang tengok, makin besar adalah. Jadi saya rasa macam, bila saya nak start diet ni? Bila saya nak kurus ni? Bila saya tangguh? Saya cakap, tak apalah, hari Isnin lah. Lepas tu, Isnin tak jadi diet. Lepas tu, Isnin minggu depan, tak jadi lagi. Lepas tu, minggu depan, last dah bulan 6. No, dah bulan 6. Gitu. Jadi, saya rasa macam, alamak.
macam mana ni? Kita dah nak konvo dah ni. Badan masih besar. Gitu. Jadi saya rasa macam mana aku nak kuruskan badan ni? Sebab aku memang betul-betul nak kuruskan badan. Tapi tak adalah kurus-kurus. I nak body shape gitu. Ada. Saya tak nak kurus. Saya tak suka kurus. Saya nak ada macam ni. Ya, gitu. Jadi, but itulah. Nak capaikan begini tu bukan senang. Nak capai macam ini senang. Memang senang. Nak begini tu yang susah. Jadi, saya still tak berputus asa. So, that's why saya dah jarang buat video memasak. Sebab saya tengah try untuk kecilkan badan saya. Tetapi, saya still gagal. Konon-kononnya nak. Saya hari tu ada plan nak buat video workout, buat video diet. Tak jadi. Sebab, masa saya buat video workout tadi tu, tiba-tiba mak saya bawa saya keluar makan. Kita kalau mak kita dah bawa kita keluar makan, mesti kita keluar, betul tak? Takkan nak reject. Jadi, kali ini, dan hari ini, pada tarikh 6 Jun. 6 Jun, pukul 11.30. Saya berazam tinggi. Saya betul-betul nak kuruskan badan. Start pada sekarang. Sebab apa? Sebenarnya kalau curious kenapa saya tiba-tiba macam semangat sangat ni? Sebab I managed to win the battle to buy BTS ticket concert. Like, oh my god, BTS coming to Malaysia. Gitu. Jadi aku rasa macam jadi aku punya target yang terbaru ni adalah aku nak kurus sebelum BTS datang. Kenapa? Mesti korang tanya kan, kenapa nak tunggu BTS datang baru nak kuruskan badan? Alah, manalah tahu kan kita datang konsert tiba-tiba Jungkook datang. Ni ada, yepu dah, yepu yoja, gitu. Gitu, ada. Okay. So, I win guys. I won the battle, okay? So, jadi, macam biasalah. Kenapa saya nak kurus? Okay, saya explain lagi. Sebenarnya, biasalah kalau kita nak pergi konsert kan, mestilah kita macam nak jadi budak oot. Gitu. Jadi, saya ni kalau nak jadi budak oot, agak susah sikit lah disebabkan saiz badan saya. Sebab, kita kan oversize people kan. Ya, susah nak cari baju sebenarnya. That's why saya macam, nak tak nak kalau kita nak pakai baju cantik. Kalau kita nak pakai baju yang kita nak, kita kena kuruskan badan, babe. Kita kena kecilkan badan kita. Barulah kita boleh pakai baju yang kita nak. Gitu. Jadi target saya adalah kuruskan badan sebelum BTS datang Malaysia. Sebab saya nak beli baju cantik-cantik untuk datang ke konsert. Itu je sebenarnya. Tak ada apa-apa pun. Lagipun, itu main reason dia lah. Second reason dia ialah untuk kesihatan saya sendiri juga. Sebab saya memang dari dulu memang dah target dah nak kuruskan tapi tak kurus-kurus. Sekarang ni saya nak gunakan peluang yang ada sekarang ni. Peluang dia adalah bila BTS nak datang Malaysia, aku mesti kurus. Kalau aku tak kurus, aku pergi Thailand buat surgery. Aku pergi Thailand buat surgery. Jangan korang jangan. So, bila aku dah berazam macam tu, jadi aku pun punya fikir macam mana aku nak start, macam mana aku nak konsisten dan macam mana aku nak mendisiplinkan diri aku supaya aku boleh capai aku punya target. Korang jangan risau kenapa rambut saya terbang-terbang sebab saya duduk di hadapan kipas kat sini. Okay, untuk mendisiplinkan diri saya berancangan, saya nak kurangkan buat video memasak. Which is korang dah nampak dah sekarang saya memang dah kurang buat video memasak. Tapi mungkin in the future, mungkin lagi saya tak plan tau. Mungkin saya akan buat video memasak tapi saya buat masakan yang sihat. Gitu. So kalau korang berminat ataupun kalau korang rasa should I or should I not buat video memasak masakan sihat, tolong komen guys. Tolong komen dekat bawah should I ataupun should I not. Gitu. And then, second, saya plan, ini memang betul-betul saya plan. Saya akan buat rakaman ataupun vlog, the whole process, the whole journey of saya diet, saya work out, apa-apa jenis diet method
apa-apa jenis workout tips, saya akan record dan saya akan record progress untuk setiap diet method yang saya buat. Contoh, saya buat egg diet. Sebelum ni saya pernah buat tau egg diet. Video dia 34K. Kau ada? Okay, video egg diet contoh. And then saya akan record hari pertama berapa berat saya turun, hari kedua berapa berat, hari ketiga berapa berat. Macam tu. Dan setiap progress saya akan record dan saya akan jadikan dia sebagai vlog YouTube saya lah. Dan kenapa saya nak jadikan dia sebagai vlog? Sebab saya rasa kalau saya buat vlog, saya buat video, saya rasa macam itu adalah salah satu cara untuk saya mendisiplinkan diri saya dari segi untuk mencapai target saya, dan juga cara saya untuk mendisiplinkan diri saya untuk terus buat video YouTube. Saya tak nak macam buat video YouTube lepas tu tiba-tiba saya dah comeback, lepas tu tiba-tiba hilang macam tu. Jadi saya tak naklah benda tu berlaku. So better kalau saya dah comeback, saya terus buat video sampai saya betul-betul berjaya. Sampai bila nak berjaya? Sampai saya capai saya punya target iaitu 1000 subscriber dan juga 40,000 watching hours. Kira macam channel saya monetize lah. Sebab sekarang channel saya belum kena monetize. So saya mesti capai saya punya target. Sebab tahun ni saya target tahun ni channel saya kena monetize. Itu saya punya target lah. So dengan cara buat video diet, video working out, saya boleh capai target saya tu. Sebab sekarang saya buat podcast, saya buat video memasak, view saya agak rendah sikit. Tapi itulah target saya. Tapi ialah saya tak nak terlalu fokuskan kepada view. Sebab fokus utama saya adalah BTS. Gitu. Thank you BTS datang Malaysia. Sebab kalau BTS tak datang Malaysia, aku rasa aku tak akan buat pun video ni doh. Aku tak akan buat video ni, aku tak akan kuruskan badan sampai bila-bila. So guys, please tolong doakan saya. Okay, bagi saya support banyak-banyak supaya saya boleh capai target saya. And also saya memang betul-betul perlu kebantuan korang. Apa jenis diet yang saya patut buat dan saya perlu buat untuk saya kuruskan badan sebelum bulan 12. So maksudnya sekarang ni bulan 6. So kita ada bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 6 bulan lagi nak kuruskan badan. Saya rasa sempat kot. Boleh tu, boleh. So, sepanjang 6 bulan tu, korang rasa apa saya patut buat? Cuba korang suggest sikit. Cuba korang komen. Korang ni macam lately ni macam dah kurang dah komen kat video saya. Komen! Ya, itulah. Itu sajalah untuk video kali ni sebenarnya. Saya tak nak bercakap banyak-banyak sebab saya tahu kalau saya bercakap banyak-banyak pun, korang tak tengok sampai habis kan? Saya tahu. Lepas tu saya nak edit pun macam susah. Saya susah nak edit guys. Saya tak reti sangat editing. Okay, jadi itulah. Okay. Tapi sebelum saya endkan video ni, sebab akan aku cakap aku nak start diet pada hari ni. Hari ni bukan start diet hari ni lah, tapi saya start berazam pada hari ni. So saya akan timbang berat malam ni. So esok kita akan tengok. Kita akan tengok. Esok saya akan start diet. So saya akan timbang lagi lah nak tengok perbezaan hari ini dan juga esok. So mari kita timbang berat badan. Okay guys, saya dah berdiri di atas timbang. Baju kelawar aku ni pun. Kejap ya guys. Nampak tak berat je? Hui lama. OMG, is that my berat for real? My weight is almost 100 guys. Aku tak pernah capai berat macam tu tau. Dulu kan masa aku sekolah dulu, aku punya berat badan 83 kg je. Dari awal aku masuk tingkatan 1 sampailah aku masuk diploma, berat aku maintain 83 kg. Sekarang ni aku tak boleh maintain berat badan aku. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab meningkat umur. Tapi aku ni tak adalah tua sangat kan aku korang. Tak tua. Tapi itulah mungkin sebab meningkat umur dan perubahan hormon dalam badan. Aku tak tahu sebab aku perasan juga lately ni hormon aku memang ada berubah sikit. Macam in terms of period aku macam selalu lambat datang apa semua kan. So macam sekarang ni susah sangat aku nak control aku punya body weight. And also yelah, because of my body weight juga, sebelum ni aku pernah kena injury.
which is my kaki kiri, lutut belah kiri saya sebenarnya sakit. Jadi saya perlukan pertolongan korang. Boleh tak korang suggest apa jenis workout yang sesuai untuk orang yang ada sakit lutut? Kenapa saya ada sakit lutut? Sebab macam saya cakap tadi, berat badan saya kan macam dah 90 lebih kan. Jadi time tu saya pun konon-kononnya nak aktifkan diri bersukan. Tapi aku tak tahulah, macam aku excited sangat sampai aku injured. Yelah sebab badan berat, lepas tu sibuk nak ikut bersukan, lepas tu kaki patah. Gitu. So sampai sekarang, aku nak kata sihat, tak jugalah sihat. Tak tahulah, susah nak explain. Dia macam mana aku boleh berjalan macam biasa, tapi kalau orang suruh aku berlari, orang suruh aku melompat, orang suruh aku hiking, naik tangga sekalipun, aku akan start sakit kaki. Macam lutut aku, bekas aku injured tu, aku akan sakit. Macam tu. Macam hari ni aku sihat, tapi kalau orang bawa aku buat aktiviti yang berat, the next day tu kaki aku akan sakit. Macam tu. Even aku nak jogging pun sakit weh. So, ada juga try nak buat brisk walk. Brisk walk pun sama juga. Tak tahulah, mungkin sebab aku macam mengejut buat brisk walk, so lutut aku sakit balik. Dia macam mengeras tu tak? Susah nak explain. Orang yang sakit lutut mungkin dia tahu kot. So, I hope kalau siapa-siapa yang tengok video ni, kalau korang professional ke siapa, can you guys suggest apa workout routine yang sesuai untuk orang yang sakit lutut? Dan juga sakit lutut dan juga berat badan 90 kg lebih macam aku. So please suggest supaya saya boleh reach my goal lah. So that's all for today's video. Itu je yang benda yang saya nak rant dekat korang. So I hope you guys boleh bagi saya support, like full support. Please komen, patut ke saya buat video masakan, tapi video masakan makanan sihat, ataupun saya tak buat langsung, saya just fokus dengan diet saya. And then, itu je lah. And don't forget untuk komen apa workout yang sesuai, apa jenis diet yang saya patut buat, gitu. So, thank you guys for watching my videos, and I hope you guys enjoy. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Goodbye! See you in next video.